Adakah satu hantaran media sosial mampu meruntuhkan kerjasama politik? Adakah ini soal maruah, prinsip atau sekadar emosi politik setempat? Dan yang paling penting, adakah tindakan ini petanda awal retakan besar dalam kerajaan perpaduan? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan UMNO bahagian Puchong memutuskan semua bentuk kerjasama politik dengan Pakatan Harapan PH secara serta-merta bukan sekadar satu kenyataan organisasi tetapi satu mesej politik yang keras. Ia lahir susulan kegagalan ahli Parlimen Puchong, Yeo Bee Yin, memohon maaf dalam tempoh 24 jam berhubung hantaran media sosial berkaitan keputusan mahkamah ke atas Najib Razak. Bagi UMNO Puchong, isu ini bukan kecil, malah dianggap menyentuh adab, sensitiviti dan penghormatan terhadap institusi negara. Saudara-saudara yang dihormati, hantaran berbunyi, "Another reason to celebrate this year end," yang dimuat naik bersama berita penolakan tahanan rumah Najib ditafsir oleh UMNO Puchong sebagai satu bentuk penghinaan terbuka. Disinilah bermulanya konflik. Satu ayat ringkas di media sosial bertukar menjadi krisis kepercayaan politik. Dalam landscape politik modern, media sosial bukan lagi ruang pribadi semata-mata, sebaliknya medan kenyataan rasmi yang membawa implikasi besar. Hadirin yang budiman, langkah UMNO Puchong ini juga membawa implikasi struktur. Mereka bukan sekadar menarik diri secara simbolik, malah memutuskan kolaborasi politik di Parlimen Puchong, Dun Seri Serdang dan Dun Seri Kembangan. Tiada lagi mesyuarat bersama, penyelarasan gerak kerja, malah tiada sokongan kepada calon PH dalam PRK atau PRU. Ini menjadikan Puchong sebagai satu-satunya kawasan yang secara terbuka mengumumkan politik solo, walaupun berada dalam kerangka kerajaan perpaduan. Rakan-rakan penonton, menariknya, UMNO Puchong menegaskan keputusan ini tidak bermaksud keluar daripada kerajaan perpaduan di peringkat pusat atau negeri. Disinilah nuansa politik yang halus muncul. Ia adalah isyarat bantahan setempat, bukan pemberontakan nasional. Namun persoalannya, sejauh mana setempat boleh kekal setempat apabila ia melibatkan maruah parti, isu Raja-Raja Melayu dan sentimen akar umbi? Saudara-saudara sekalian, dari sudut PH dan DAP, isu ini juga boleh dilihat sebagai pertembungan budaya politik. Sindiran politik, kebebasan bersuara, dan ekspresi di media sosial sering menjadi norma dalam politik progresif. Namun bagi UMNO, khususnya di peringkat akar umbi, adab, hierarki, dan simbol institusi masih dianggap garis merah. Perbezaan budaya inilah yang sering menguji keserasian rakan gabungan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan ini juga memberi tekanan kepada kepimpinan pusat UMNO dan Barisan Nasional. Walaupun UMNO Puchong memaklumkan pendirian mereka kepada Setiausaha Agung UMNO dan kepimpinan negeri, persoalan besar kekal, adakah kepimpinan pusat akan membiarkan lebih banyak UMNO bahagian bertindak sendiri jika berdepan isu negara? Atau adakah satu garis disiplin akan ditarik demi kestabilan kerajaan perpaduan? Saudara-saudara yang dihormati, dari sudut pengundi pula, tindakan UMNO Puchong ini boleh dibaca dalam dua cara. Ada yang melihatnya sebagai ketegasan mempertahankan maruah parti dan prinsip, manakala ada juga yang melihatnya sebagai reaksi berlebihan terhadap satu hantaran media sosial. Persepsi inilah yang akan menentukan sama ada langkah ini mengukuhkan sokongan akar umbi UMNO atau sebaliknya menjauhkan pengundi sederhana. Hadirin yang budiman,
Arena Rakyat melihat isu ini sebagai satu cerminan cabaran besar politik gabungan di Malaysia. Kerajaan perpaduan dibina atas kompromi, namun kompromi itu sentiasa diuji oleh emosi, sejarah lama dan perbezaan nilai. Puchong mungkin hanya satu kawasan, tetapi gemah keputusannya boleh dirasai jauh lebih luas jika tidak diurus dengan bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu dimensi penting yang wajar diberi perhatian ialah implikasi keputusan UMNO Puchong terhadap pengurusan kempen dan cedera di peringkat akar umbi. Tanpa penyelarasan bersama rakan gabungan, kerja-kerja kebajikan, program setempat dan persediaan pilihan raya berpotensi menjadi lebih mencabar. Dalam konteks Puchong yang bersifat bandar dan kompetitif, ketiadaan kolaborasi boleh mempengaruhi keupayaan mana-mana pihak untuk menembusi pengundi rentas kaum dan generasi sekaligus menguji keberkesanan strategik bergerak solo. Saudara-saudara yang dihormati, isu ini juga menimbulkan persoalan tentang pengurusan krisis komunikasi politik. UMNO Puchong menetapkan tempoh 24 jam sebagai garis masa permohonan maaf, namun pendekatan berasaskan ultimatum sering membawa risiko eskalasi. Dalam politik gabungan, mekanisme pengantaraan tertutup lazimnya dianggap lebih berkesan bagi meredahkan ketegangan tanpa menjejaskan persepsi awam. Kegagalan mencapai resolusi pantas menandakan jurang komunikasi yang mungkin memerlukan campur tangan kepimpinan lebih tinggi. Hadirin yang budiman, dari sudut undang-undang dan institusi, reaksi terhadap keputusan mahkamah sering menjadi medan sensitif. Sebarang tafsiran atau sindiran boleh dilihat berbeza oleh pihak berlainan. Justru, batas antara kebebasan bersuara dan kepekaan institusi perlu ditangani dengan cermat, khususnya oleh pemegang jawatan awam. Peristiwa ini memperlihatkan betapa cepatnya naratif boleh berubah daripada perbahasan dasar kepada polemik adab dan etika. Rakan-rakan penonton, dinamika ini turut memberi kesan kepada naratif kerajaan perpaduan di mata pengundi. Walaupun UMNO Puchong menegaskan keputusan mereka bersifat setempat, persepsi awam sering tidak membezakan dengan jelas antara peringkat bahagian dan pusat. Jika tidak ditangani secara strategik, episod seperti ini boleh dimanipulasi pihak lawan untuk menggambarkan gabungan sebagai rapuh atau tidak sehaluan. Saudara-saudara sekalian, terdapat juga faktor keletihan politik dalam kalangan pengundi bandar yang semakin sensitif terhadap konflik dalaman. Mereka cenderung menilai prestasi berdasarkan penyelesaian masalah setempat, kos sara hidup, kemudahan awam, keselamatan dan peluang ekonomi berbanding polemik simbolik. Oleh itu, mana-mana pihak yang gagal mengalihkan fokus kembali kepada isu kebajikan berisiko kehilangan sokongan senyap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya episod UMNO Puchong PH ini menjadi pengajaran tentang keperluan kerangka etika komunikasi bersama dalam politik gabungan. Tanpa garis panduan yang jelas, perbezaan budaya politik akan terus mencetuskan konflik berulang, sama ada melalui kod tingkah laku media sosial atau saluran rundingan tetap. Langkah pencegahan sedemikian boleh menjadi penentu kestabilan kerjasama pada masa hadapan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini jelas belum berakhir. Adakah UMNO bahagian lain akan mengikut jejak langkah Puchong? Atau adakah ini sekadar episod terpencil yang akan reda dengan masa? Apa pandangan anda? Adakah tindakan UMNO Puchong wajar sebagai mempertahankan maruah atau berlebihan hingga menjejaskan kerjasama politik? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat
tempat isu jadi bualan.